Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Ernie Hayati binti Osman, Guru Perpustakaan dan Media SK St. Michael Ipoh bagi sesi 2026. Pada hari ini kita ada satu slot pada minggu orientasi iaitu slot Nilam. Nilam adalah berkait rapat dengan perpustakaan dan juga amalan membaca. Nilam adalah singkatan untuk Nadi Ilmu Amalan Membaca. Program ini dilaksanakan bermula daripada tahun 1998 merujuk kepada perkeliling KPM pada tahun 1998. Untuk makluman semua, program ini dilaksanakan adalah bertujuan atau objektifnya untuk membudayakan budaya membaca di kalangan semua murid sekolah, termasuk kamu semua. Untuk makluman semua, pada tahun ini KPI bagi SK St. Michael Ipoh untuk murid tahun 1 sehingga 5 ialah 50 bahan bacaan, iaitu baca dan rekodkan di dalam Nilam Ains ataupun buku Nilam. Manakala bagi murid tahun 6 pula, anda perlu baca dan merekodkan sekurang-kurangnya 2 bintang, iaitu 288 bahan. Senang kan? Okey, jangan risau. Kita ada pelbagai bahan, bukan sahaja buku, tetapi kita juga boleh membaca dan merekodkan bahan bacaan bukan buku. Sebagai contoh, cerpen, buletin, jurnal, brosur, papan kenyataan, e-book, YouTube dan sebagainya. Untuk makluman lanjut, mari kita saksikan bagaimana untuk melaksanakan Nilam pada tahun 2026. Jika ada sebarang masalah, anda boleh berhubung dengan Cikgu Ernie dan juga pengawas pusat sumber serta jawatan kuasa Nilam bagi sesi 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan tunjukkan bagaimana cara untuk merekod bacaan anda di dalam Ains Nilam. Buka Google Chrome. Pada paparan Google Chrome, typekan laman web AINS iaitu ains.moi.gov.my. Baik, setelah itu anda akan dibawa ke paparan Ains Nilam. Log masuk menggunakan akaun ID delima anda. Pastikan type akaun ID delima yang betul beserta password. Kemudian anda akan dibawa ke paparan muka Ains Nilam. Di sini anda boleh melihat rekod buku yang telah anda isi dan paparan mata anda. Ada 2 bahagian yang anda boleh klik untuk memulakan pengisian Ains Nilam. Anda boleh pilih salah satu bahagian bertanda. Klik pada bahagian yang anda pilih. Kemudian anda akan dapat ke paparan seterusnya di mana anda boleh melihat panduan mengisi rekod Ains Nilam ataupun panduan mengisi rekod bacaan anda. Baca dan teliti, kemudian klik tutup dan anda boleh mula mengisi rekod bacaan buku anda. Untuk paparan seterusnya, bahagian yang bertanda merah wajib diisi. Sekiranya tidak, anda tidak akan dapat ke paparan seterusnya. Baik, ini adalah paparan yang telah diisi dengan lengkap. Klik seterusnya. Pada bahagian ini, anda perlu mengisi rumusan iaitu typekan ringkasan atau sinopsis cerita ataupun bahan bacaan yang telah anda
baca. Pastikan jumlah minimum perkataan mencukupi. Sekiranya tidak, anda tidak akan dapat ke paparan seterusnya. Minimum perkataan ialah 10 patah perkataan. Untuk bahagian seterusnya pengajaran, taipkan di bahagian ini pengajaran daripada kisah yang telah anda baca ataupun perkara yang anda perolehi daripada bahan bacaan anda. Pastikan minimum perkataan juga mencukupi. Seterusnya, berikan penilaian anda iaitu berapa bintang untuk bahan bacaan yang telah anda baca. Klik seterusnya. Pada bahagian ini, anda boleh mengisi gambar bahagian muka hadapan buku yang anda telah baca. Anda boleh memilih untuk mengisi gambar ataupun tidak. Sekiranya anda pilih untuk meletakkan gambar, anda boleh terus ambil gambar dari kamera dan klik seterusnya. Kemudian sila pastikan semua bahagian yang anda isi betul dan tepat dan klik hantar.